Dan harap generasi anda besok semakin kurang dan begitulah seterusnya. Orang Melayu kita masih lagi tebal dengan amalan bomo. Hilang selipar sekelah pun cari bomo. Dalam selipar beli RM2.5 dekat Giant dia bukanlah mahal sangat pun. Hilang selipar cari bomo. Siapa yang curi selipar ni? Bomo pun tengok, oh ni tak ada orang jauh ni, orang dekat. Ya? Orang dia lelaki gemuk-gemuk, pendek-pendek, hitam-hitam, metalik 2K. Ya? Ada tulisan. Carilah tak campur betul, kena katuk mati tak pasal. Ya? Macam mana bomo tu boleh tahu? Ada orang pergi jumpa bomo, masuk saja dalam rumah, bomo berkata, oh, Encik ada hajat. Ya? Sebab isteri pertama simpan asin. Dia tahu dah. Tak sempat bagi tahu dia tahu dah. Ya? Bahawa Pak Haji ni datang sebab apa isteri pertamanya simpan asin kat dia. Belum bagi tahu dia dah tahu. Macam mana dia tahu? Bagaimana dia tahu? Maka semua ini adalah sihir. Semua ini adalah sihir. Masuk minat anak dara orang tak nak cari umur juga. Bagi ilmu pengasih. Dan ilmu pengasih ni masalahnya ialah menggunakan ayat Quran. Itu yang menjadi camouflage, menjadi kecelaruan di kalangan orang. Kita sangka bahawa itu adalah ilmu datang daripada Quran. Tidak, itu adalah sihir. Menggunakan ayat Quran. Di antara ayat yang digunakan untuk ilmu pengasih ini ialah qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Hafal? Hafal? Sabar lagi. Rugi lah kamu. Hafal? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu adalah ayat ilmu pengasih. Bacalah kepada mana-mana janda. Cuba janda ikut kita balik rumah. Yang saya marah ni ialah saya baca juga, tak ada siapa ikut saya pun. Itu masalah kan? Masuk inam, orang tak terima, cari bomo. Ini adalah amalan-amalan syirik. Dan apa sebut, apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Semua syirik itu adalah merupakan sesuatu kezaliman yang amat besar. Jadi jaga kepada pelajar sekalian, perkara syirik ini di kalangan orang tua kita, tapi dia akan menular kepada generasi baru sebab kita akan ikut apa yang orang tua kita buat. Dan termasuk juga khurafat. Sama juga dengan tempat belajar. So, khurafat, kepercayaan karut yang ada di kalangan orang kita. Khurafat ni banyak lah. Awak bersama dengan opah awak, bersama dengan hantu, beritahu lah. Kalau opah duduk parit, cara orang parit. Opah yang duduk dalam parit, cara yang dalam parit. Opah duduk tanjung pianam, cara tanjung pianam. Yang duduk ke cangkat tin, dalam tin, macam tu lah. Dia ikut pada kampung tu. Kalau kampung saya dulu, dia akan buat kenduri awal lepas subuh, selepas solat subuh, kenduri arwahnya. Dan menunya sama. Menunya ialah roti jala. Okey tak roti jala kan? Roti jala dan cicah dengan semarai. Kata orang Penang, saya orang Penang. Saya tanya lah opah saya, kenapa setiap kali menu roti jala? Opah saya jawab, roti jala ni akan menjadi payung di padang mahsyar besok. Roti jala yang kita buat kenduri pagi itu akan menjadi payung di padang mahsyar. Saya kata, daripada buat roti jala, baik buat tosek ataupun cabati. Sebab apa? Takut nanti di padang mahsyar hujan. Kalau roti jala kan bumbang. Opah pun diam. Dan dia cucu ustaz biar pun diam. Jangan banyak lagi kita kan. Opah pun sedang. Nampak? Ini khurafat. Placenta. You know what is placenta? Tahu placenta? Ada jawab. Uri. Kan baby dalam beg. Ya, baby kita dalam beg. Dalam saya, dalam awak lah. Dalam awak. Beg tu dia panggil placenta. Bukan pelanta. Pelanta makan. Orang Melayu kita beri partikular dengan placenta. Dia akan masuk placenta itu. Uri tersebut dengan asam jawa dan dibungkus dengan kain putih dan ditanam di belakang rumah dan letakkan paku dan juga berita. Jika anak perempuan akan ditanam di depan rumah ataupun di tepi jalan. Tapi malangnya selepas ditanam di tepi jalan, kerajaan pun buat jalan. Dan urinya berada di tengah jalan. Kenapa?
Tambah panas saja. Sekejap. Jadi kita lihat di sini bahawa kaitannya itu apakah merupakan hukum adat ataupun agama. Itu bukan agama, itu adalah hukum adat. Dan hukum adat itu tidak betul. Macam mana plasenta pula ditanam tepi jalan dan kemudian ada orang cepat masuk Minang anak dara ni. Jadi siapa yang belum kahwin nanti cuba cek balik uri dia. Mungkin ada di tengah jalan. Balik, ubah balik. Dan uri itu berada di tengah jalan. Dan ada pula orang lain yang akan tanam plasenta ini dengan pensil. Kenapa dengan pensil? Pandai. Supaya budak ini cerdik. Tapi zaman sekarang orang tak tanam dengan pensil. Orang tanam dengan laptop. Setelah awak dapat adik baru beli laptop Samsung yang harga 4-5 ribu tu bagi ke mak. Kenapa ni? Uri tanam uri dengan laptop tu, insyaAllah anak adik umur 6 tahun terus masuk matrikulasi. Jadi kita yang ada akal ini, kita yang ada akal tengok bahawa apakah ini agama ataupun adat. Hollywood